Baru-baru ini PMX telah ke Addis Ababa, Johannesburg dan juga ke Nairobi. Ini merupakan satu lawatan rasmi Perdana Menteri ke 3 negara Afrika. Yang kita boleh lihat semasa di Addis Ababa, kita mengadakan hubungan diplomatik semula yang mana setelah 42 tahun akhirnya kita membuka semula kedutaan Malaysia di Addis Ababa. Untuk lawatan ke Johannesburg, iaitu lawatan sempena dengan G20, di mana Perdana Menteri dijemput atas kapasiti pengurusi ASEAN untuk 2025, dan beliau juga merupakan kawan baik kepada Presiden Afrika Selatan. Dan kita lihat dari segi peluang-peluang ekonomi cukup baik, dan juga kita harap pihak TNB, pihak Petronas dapat mainkan peranan sebagai GLC Malaysia untuk mengembangkan peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang kerjasama dengan syarikat-syarikat di Afrika Selatan. Dan yang terakhir, kita lihat Prime Minister ke Nairobi, dan kita juga telah mengadakan carnival pendidikan di sana. Dan kita tahu sekarang ini AirAsia ada satu penerbangan terus daripada Kuala Lumpur ke Nairobi. Jadi kita kena gunakan peluang ini untuk menjadikan Nairobi sebagai pintu masuk. Ya, kita boleh lihat kalau di Ethiopia tu dia bersepadan dengan Sudan, dan kita tahu Malaysia mempunyai kerjasama dengan Sudan dalam bidang petroleum, dan Petronas boleh mengambil peranan sebagai syarikat cari gali nasional untuk mengembangkan bidang cari gali di itu dan bagi menambahkan satu sumber pendapatan kepada negara melalui Petronas. Begitu juga dalam bidang tenaga yang kita akan nampak TNB boleh meluaskan lagi peluang-peluang mereka selain di rantau ASEAN, tetapi juga mengembangkan tentang kerjasama dengan syarikat-syarikat di Afrika. Kalau kita lihat di luar sana, ramai negara-negara kata kita ni bukan negara sedang membangun. Kita ni sebenarnya negara yang membangun dah ke tahap itu. Tapi kalau kita lihat contoh di Johor, FDI for this year kita capai 91.0 bilion ringgit. So maksudnya apa yang PMX buat dengan lawatan-lawatan ke luar negara itu telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi dan kepercayaan negara-negara, pimpinan-pimpinan negara kepada PMX itu, menyebabkan syarikat-syarikat daripada negara tersebut percaya dan rasa yakin dengan peluang mereka untuk berada di Malaysia dan kerjasama dengan syarikat-syarikat di Malaysia untuk menjalankan perniagaan. Dan kita boleh lihat juga 3 negara ini merupakan satu di barat, satu di timur dan satu di selatan. Kita boleh lihat, jadi kalau kita nampak secara keseluruhan, ini sebenarnya satu langkah strategi Perdana Menteri untuk mengawal ekonomi Afrika, satu di timur bersama dengan Addis Ababa, di barat dengan Nairobi, dan di Afrika Selatan itu. Orang tak nampak, tetapi sebenarnya itulah peluang kita untuk menyediakan peluang dan satu tempat di mana semua pemain industri di Malaysia selain daripada syarikat-syarikat GLC untuk mengembangkan, sebab kita ada base di sana. Sebenarnya this is the Prime Minister punya, yang saya nampak secara pribadi, Prime Minister punya ideas untuk bergerak.